semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kalau kau berbupati, kalau lai nak ditangkap KPK, you sampai 5 tahun, tu 10 tahun 2 kali periode dipilih agama beliau. Kalau ditangkap KPK 3 tahun tu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bantu. Kama hati awak bantuan tongko kepada Allah. Itu isinya tadi. Tak kalau kita kama ngaji tadi, kita baca Al-Fatihah, di dalam Al-Fatihah itu ada terkandung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah wa menyembah dan kepada Allah wa minta tolong. Kita minta tolong kepada Allah agar guru kita disehatkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Laiban ni anak tu tadi. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ubek daripada guru kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya tak? Jadi bari kita mengaji supaya lah tua kita jangan sampai menjadi didik. Maka suibat tengku lupa kita kojok kaji. Tu orang ni nak muah mengaji ke surau tuanku baca goe. Berang awak ke tengku nak lu boleh awak berang dah. Alun mado ati le do tu ba magan awak. Sedangkan awak jadi surau de saria. Sifat sintuang buya mengaji di Temanjuang, nanawa lalo je bawah. Pernah sekali itu je. Bapa soan nanya Temanjuang dia takut kan ria dia buya. Tiba Temanjuang tu awak lalo je sadia duduk dia lalo aja. Nama aku itu. Apalagi nonton bola lo malam. Wah sene-sene obi lo bola tu. Tok pangintang-intang hati. Nak dulu pai burwa di surau tu ba lo kan. Ana nak boleh jangan sampai hilang lo nan paradu dek nan sunai. Ya. Dek garan tu bola nak dosa subuh kira tu yo tu. Salah tu. Tene yo ada. Yo tu. Jadi dia kita bahas tongko, tujuan kita nak baulang kita sekali dalam memboleh hari. Anak kita harapkan barakai tadi. Supaya tu nanti waktu kita saat kita akan kapai akan dipanggil oleh Allah. Katakan nak kaji go. Aduh nana. Telepon awak. Ama ete ele ko tongku. Anda ba do ma. Ba ko mo de ko na ba do. Ujian dari Tuhan ke mah. Sabanaya tanda Tuhan sayang ke awak ke mah. Kalau nak sehat, kalau nak sakit mo de ko tak tahu lupa je Allah. Anak bulia do. Kecil orang tadi pak. Awak mempereso mata awak ke padang. Ada kecil ni mata pak kena mungkin cegak li ke dak lah positif. Kan ba nama itu. Cilako nama itu. Nah tentu doa. Kalau Allah berkehendak, anda tak kena ada besar. Fa'alu lima yurid kata Allah. Adin berkehendak, anda tak kena ada dan besar. Allah awak berkehendak dan besar. Awak agak dawanya agiah di nan sugang gitu. Contoh, awak ke Pariaman bisa. Kecek rencana itu, lumpas tiap itu buat Pariaman itu dah. Nak besar. Kini USG kecil gang nama. Cubalah periksa kandungan anda ni. Aku cek dokter anak anda padusi. Bisa lah ia kelaki. Ini bisa je tak? Tapi kau malah pen weh lah cibola kaya. Upaya pasal kali periksa tu 50 lo kepiang ini pak. Banyak lo kepiang gitu kan. Kadang-kadang dulu tu untuk USG banyak kepiang. Tiba ke surau sakah ke surau mebu. Ilaha illallah. Tu ba tu tongko baca nak. Ya baik tong mana tak do agama kau. Tu ba ada awak tu ba tu guna masyarakat awak nak logi lo bodoh. Sebab kau tu gai kau. Kami bagi pengajian, baca ramah, paiman doa, ikut segala macam, melaksanakan sembahyang 40 bagai, bukan itu diharapkan. Akan tapi ikutlah tu gai awak. Lah senang awak sagana ini. Lagi kaban orang ke awak. Nabi dia sarinya mai tetek ke mah orang.
Inyo sesuai lo, sesuaikan situasi. Akhirnya kawan ada lo buat deh. Pas yang kadang tonton mah orang mende gua. Kadang orang tu yuli orang, kau piraun tu bari lampang lawak aja. Harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Baca mana bentuk atau pula? Kalau ada banyak orang muda-muda, kacau-kacau muda lah. Kalau orang lebih mengaji, saya cara kaji ba'ano lah. Dakik diri kepada Allah. Hanya semuanya tujuan keduanya itu. Harus kenal situasi dan kondisi. Apabila orang lama nganggur je mencari awak sarolah, itu tanda menjual sudah tu. Ngerti lah itu. Kau naknya balik-balik aja tu encan nanya. Alasan sungai Petaruh je. Awak ngerti aja itu. Berarti mata cara menundu awak sudah. Itu kau nak pian ada kau dangkong nak kuat dah gua. Ayo tau. Nah. Jadi kau nak lama-lama mak paling-paling sampai sudah ngajinya. Lah lanjut tujuan kita mengaji sekali dalam 15 hari nyeha. Nampak ada orang sebut nyeha kan macam macam nak. Nak talon awak. Ya alhamdulillah lai di kuat tu Tuhan yo kita ya. Lai dia giah Tuhan mato nan tarang dak awak, lai kita pergunakan amanah ko daripada Allah. Nan dikatakan amanah tu ku dipercayaan Tuhan kepada awak. Kalau lah dipercayaan Tuhan mato nan tarang kepada awak, alhamdulillah. Tu guru kita barana mu kata itu. Kena nak dia nduk musikon. Tu anu sabalah. Awak ni tarangnya betul. Kuat je tulang lai. Nak gusno kita bakal cik hati. Ko namam sene baadan leko. Anak boleh hati. Kita sangkuin diri kita kepada Allah. Kita minta doa kepada Allah. Nah ndak boleh bosan mendoa. Bosan mendoa tu ku bana mande mendoa deh. Orang sembahyang, orang sudah sembahyang satu mendoa deh, mana mana satu mendoa ta, doa petang ni kebentuan itu keje. Nak boleh hati. Doa awak lah menyempuh awak kecai. Atau doa anda awak nak haji pergi nilai dah kecai. Awak nak kayu kadang nak lu kayu pergi nilai dah kecai. Utang dah awak aman doa. Tugai awak aman doa. Pakaro nak dikabulkan Tuhan, tu dikabulkan Tuhan tu hak Allah, hak peto daripada Allah Subhanahu wa taala. Tugai dah awak aman doa. Arah dulu kita beribadah kuah. Kita laksana ibadah sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kita buat sembahyang. Kita aruan kasukuan Allah. Itu. Suku Allah andaikan kalau kita ketahui, kalau kita dasarkan, kita sangkuin di hati awak, jo sembahyang awak kuah lah jadi masuk surga je dan konyoh kecil. Jangan. Dulu orang begitu nak sembahyang dan dia nolak dah. Kalau lah mani mau tuangku dan Allah kali bau je ke surganya kau kecil. Ada tu pak nah. Wa katu sabalun mani mau tuangku minan tuai. Nyodo dua di muka awak. Kecil tuangku tu dia hangguk dan serulah hai hangguk nak tentu dua tu dah. Atau pacar gue dua ni leh dua tu dah. Atau menyumpah awak guys. Lah boleh kan dak. Lah nikah mamak sama mamak bertunangan curang gini nama. Lah mulai duduk lakan tunggak. Jadi hati-hati kau solat tunggak. Nak kasi kau tu dah. Lah nikah mamak sama mamak. Sudah tutup balai. Lah batut lah bagalek. Lah mulai duduk di pintu. Lah seminggu sudah tunda ado jendeh kau surau. Kata mana ke surau yang ini yang kecek kawan tah awak payah je tuangku kadang lambek lo pulang surau nak anak mata awak takut di rumah. La ilaha illallah. Kadang banyak macam tapi so tanya wala dia mana ke surau dan tamu wa mola bacucu lo kini. Alah mana ngah cucu lo. Di sekolah tak anak nang kita didik tadi. Ya. Waktu wa bisikan salawat kepada utalengo di dalam hayunan. Aku tadi.
Kalau lainnya anak yang soleha, naknya susahanin duit tu. Kini banyak orang nyusahanin duit. Kalau Indo awak lah tua, jangan diberikan beban. Banyak tongko, bapiti awak dikata orang dan segala macam di mana kampung nawau ni. Kau nak lebih aku pak? Dah tu. Nah. Halo, Assalamualaikum. Mama, awak ni ladang. Abak mana? Tu abak ku je bagu kata. Maka suenya saya ambil kambing je bagu. Tu, mak, awak kalau 7 bulan dah mak kini kamah. Tu ba, yo kamai ya mana? Ada nak piti lo, kata. Tenang lah, mak bisa awak kira piti kawesel. Rekening coba masuk gini tarang ada pak tu. Tu siapa tu supia, jangan kata. Sini ti. Nyo ka tu lolo. Tu ba tu pai kau. Tu yo na nyo wa pai Tu dan baca kau Nak jo tinggal lah rumah. Tu bagua ke baca kau Tu mah ke baca kau ilaha illallah. Ai ko ciri-ciri isteri yang durhaka kau pak. Kalau ada model kau entahlah kau. Kalau lai anak kau tahu jok haji, lai diisi dadonyo dengan Al-Quran, dengan solawat, saja mulong ngene, insya Allah nantilah gadang, inyo menjadi anak yang soleha. Maka sui risiko tuanku. Lama piti awak dengan taugannya lebih kado kau mangkau disuah awak mengentau. Nan suami nan bagindo cakau contoh nak sadoga lah bagindo tu pulang kerja tengah malam kadang kerja pabrik. Awak takui seorang rumah mak, awak lah mengandung orang cucu mak. Kadang telefon lo bang itu, bang pulanglah bang, kau nak si pulang anak lu lain ni lo, si pulang lo nak lampau wik je, tapi lo bilo lah dia sabui nak si pulang. Kadang lah lain betul tu pula jadi abah itu betul tu pula. Anak tia ke, jalan anak tia je kecil lah. La ilaha illallah. Dek sayang nama orang tu cawan nak kalau dek sayang kan nak abang sudah ni. La ilaha illallah. Alah. Jadi bane. Kalau apabila anak lain disering-sering, diucapkan salawat, didengar-dengarkan hal-hal kebaikan. Yo, yang menilai ajarkan kebaikan, insyaallah lah gadang tidak menyusahkan awak ini. Yo nak. Cukup sama songene ya awak digobalo den dua kau. Ya, jangan mulong ngene disusuan awak, kamar yalah awak di gia makan. Kau segala macam, di mandian segala macam. Lah kadang awak nanti di sinalah tampaknya kita membalih jasa orang tua. Kalau dibalih jasa orang tua kau tak guna kata balih doh. Tapi banyak kita berharap di tabalih ni kaito. Baca kau tunggu. Bapiti awak walaupun awak padusi segala macam mungkin ada biti tu. Indak nak kata susah ni dua, setidak-tidak jan menyusah ni dua. Indak nak kata bantu jan menyusah ni. Kalau lah tua tu nyobanya tongko, bapiti kina piti 3 juta. Cuma lang kini kau lah. Alamak. Nak ada pun ada. Awak lain baru taki mak. Calia piti di rekening mak ni. Awak nak pandai ro. Calia detek nak detek sebelah. Calia buka rekening 3 juta rupiah. Awak kasih. Awak kas sembayang 40 orang kasih arah. Nanti saya. Awak ngalok-ngalok ada surau oleh kerja surau oleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abadika wa